Okey, kita ada semakan khot sulus jadi. Okey, pertama dari segi bentuk ni, bentuk tu mesti jelas, jangan sampai terkeluar daripada bentuknya. Okay, yang ini tak nak, yang ni pun jangan terlebih. Lepas tu bentuk ni boleh huruf ni boleh dibesarkan sikit tulisan mata pen dia sebab nampak kosong. Seterusnya adalah bentuk huruf. Wow ni pastikan faham bentuk wow tu macam mana. Sentiasa tengok video-video yang lepas, sebab ini perkara yang sama sahaja yang kita akan ulang, iaitu bentuk huruf mesti dikuasai lah. Macam ini dia tidak menguasai bentuk huruf wow, lehernya mesti lebih panjang. Ya, di sini adalah 1,5 titik. Yang ini terlalu rapat sangat, dan yang ini terlalu lurus, sedangkan dia akan ada lengkung kat sini, ada lengkung. Ini pun sama, ini terlalu pendek. Bentuk fa ni pun kena betulkan kepala dia, mesti macam bentuk wow ni. Dan ini terlalu rapat sangat. Yang ini sebenarnya dia tiru apa yang saya susun. Ada benda kita tak boleh, jangan ikut 100% daripada apps tu. Jadi yang ini saya masa tu ada keterbatasan untuk bentuk huruf tu. Jadi jangan buat macam ni lah. Ini bentuk yang salah. Pertama, dia dah terkeluar daripada rumah dia, daripada bentuk ni. Yang kedua, kita tak ada bentuk macam ni. Saya guna bentuk yang ini sebab keterbatasan dalam apps tu. Kalau kita tak beli dia punya add-on tu, dia memang tak boleh nak diubah. Jadi fala ni macam mana nak tulis? Dan kemudian dia turun balik, dan dia akan lebih tebal sebab dia ke depan sedikit. Ya, pastikan tengok dekat sini masih nipis, dekat sini terlalu tebal. Dan perhatikan bentuk ekor lam alif ni. Kalaulah bentuk tu dah tertutup macam ni, okey, maka solusinya kita boleh buat macam ni. Okey, jadi solusi dia macam ni. Okey. Banyak saya tengok kesilapan yang sama, tertinggal kepala ni. Kepala dia tertinggal, ini pun kepala tertinggal, sini pun tertinggal, ini pun tertinggal. Itu kesalahan yang besar dalam khot sulus.
Dan yang ini lam alif ni terlalu pendek ekor, dia kena panjangkan lagi. Dan alif ni mesti runcing. Macam tu. Okey, jim ni lengkung di sini pastikan kena perbetulkan lagi. Dal ni terlalu panjang, bentuk hal ni tak betul. Ni atas. Pastikan, perhatikan macam mana pergerakan mata pen. Okey. Bentuk dal. Okey. Sepatutnya dia menurun. Ini kena condong lagi. Sini. Di sini mesti turun. Cara sambung ni bukan di sini ya, sambung sentuh. Ini terlalu turun sangat. Sepatutnya ambil tinggi sedikit dan jangan turun banyak sangat kat sini. Dia turun lebih kurang, boleh isi satu titik kat sini. Sejajar dengan arah sini, berhenti, and then kita buat dia punya mangkuk dia. Jadi dia tidak turun banyak sangat, sekadar boleh isi satu titik kat situ. Kena berlatih lagi membuat huruf ghin ataupun ain. Yang ni mesti ke depan lagi. Dalam ni mesti boleh isi maksimum 2 titik sahaja. Jadi terlalu besar. Kepala dia ni kena latih lagi bentuk macam mana nak lukis, dan macam mana badan dia ni berpusing sampai mana, dan mesti berhenti kat mana. Jadi sini boleh isi 2 titik. Kemudian lebihkan 1 titik, nipis kat sini. Bayangkan sini ada garisan
jangan lebih daripada garisan ni. Kita berhenti dekat sini. Sejajar dengan sini, maka dia akan naik. Kemudian dia berhenti sebelum aras yang ini. Jadi dia berhenti kat sini. Dan dia pusing ke dalam. Okey. Tak kira lah nak buat macam ni ke, nak buat ke dalam ke, ya, itu terpulang kepada kesesuaian. Jadi kita nampak sini, tempat paling rendah akan berada lebih ke sebelah kiri. Dan kalau kita tengok, sebelah kanan lebih panjang daripada sebelah kiri. Kepalanya 3 titik. Jadi kena latih dahulu huruf, ya, baru kita buat susunan macam ni. Sebab kalau kita tak latih huruf terus buat susunan macam ni, nanti masa penjurian, juri dia tak tengok bentuk bulat ke, bentuk memanjang ke, bentuk lonjong ke. Juri akan tengok yang pertama huruf. Kalau huruf tak bagus, dia akan tolak tepi. Jadi itu benda yang peserta kena faham apabila masuk pertandingan, apa yang perlu diutamakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.